map yang akan dipilih ataupun map yang akan dapat untuk game kali ni. Ya. Kalau kita dapat saksikan apakah yang akan diambil. Adakah Just Grass, Spinner Rivers, tapi Flying Cloud lagi. Itu yang sebenarnya aku nak tunjuk ke kau, Mas. Flying Cloud sekali lagi. Dia mainkan memang pattern 3 kali ya sekarang Flying Cloud. Tadi wall 2 kali. wall 2. Yalah, sampul ni 3 kali lah. Mungkin kalau masuk game yang ketiga, ni broken wall juga. Wis. Memandang jap. Kalau kita tengok last statistik semua seimbang kan. Cuma Flying Cloud kurang 1. Oh ya. Sekarang ni dia betul-betul melonjak naik populariti Flying Cloud. Naik saham dia. Okay, alright, kita lihat. Chow di ban keluar. Ni respect pada Daniel. Ni respect betul dekat Daniel. Chow dikeluarkan bersama dengan Lunok dan juga Hayabusa. Homeboys mereka keluarkan Vinny, Esmeralda dan juga Angela. Yi Xunshin, let's go. Ataupun Lancelot, let's go. Ataupun Kalia dulu. Ya, boleh jadi Kalia dululah untuk mengeluarkan capability yang betul-betul boleh untuk Zekif manfaatkan. Penggunaan Kalia dia berkesan setakat ni kecuali menentang Sharzi saja. Cuma boleh lagi kena counter sebenarnya. Homeboys boleh gunakan Gatot Kaca. Cici yang mereka utamakan terlebih dahulu untuk letakkan di bahagian ESP, mungkin dimainkan oleh Smooth. Mungkin untuk Homeboys mereka pula yang akan ambil Kalia dulu dekat sini. Ambil je Kalia. Ambil Kalia. Lusin pun ada lagi kalau contoh mereka pula yang nak bawakan draft daripada pasukan Aero Esport dekat musim Kalia yang pertama. Kimi. Kalia Kimi pun okey juga, jadi tak terlalu fokus. Untuk kalau contoh mereka nak bawakan hero double fighter pun tak ada masalah sangat. Sebab tadi kat first game pun mereka bawa hero double fighter, jadi nak selesa. Kalau contoh pasukan Homeboys nak bawakan double fighter lagi dekat tengah tu, condition dia boleh je nak dapatkan satu lagi hero yang boleh berikan damage yang tinggi dekat bahagian tengah. Unless kalau mereka nak securekan Lancelot, mungkin mereka boleh dapatkan Kalia Lancelot dulu. Sin dan juga Kalia. Masih lagi draft yang sama. Cuma bertukar tangan sahaja. Kali ini berpihak kepada pasukan Homeboys. Jadi kita boleh lihat pasukannya berbeza, di kedudukannya berbeza. Cuma apa yang kita lihat di sini, Grok masih lagi terbuka. Zekif, Gatot, Gatot ataupun Grok, dua-dua boleh untuk counter engage. Itu kita kena tahu. Power Tonic Charge boleh untuk digunakan sebagai pemula ataupun penangkin setiap peperangan yang akan berlaku dimulakan oleh Kalia di pihak sebelah. Sekarang ni untuk pasukan Aero Esports, mereka punya mid lane pun belum ditunjukkan. Kalau mereka nak selamat untuk Kim, menggunakan hero seperti Kimi yang masih lagi terbuka. Selain daripada itu, high ground defense mungkin agak bahaya dengan adanya Kalia. Baksha bersama dengan Kalia, perikatan berbeza kali ini. Untuk Hazel terus menerus tidak menggunakan Assassins. Baksha dan Kimi. Baksha dan Kimi, minta maaf. Tapi Baksha akan jumpa Kalia. Ya. Tapi Hazel akan menggunakan Baksha sekali lagi. Kimi dia tunjukkan mereka macam nak tutup. Mereka tak nak tutup lagi hero apa yang digunakan oleh Zekif. Sebab nak tengok Assassin atau utility jungler yang akan digunakan oleh pasukan Homeboys. Kalau Assassin mungkin dia nak tunjukkan dia punya Franco. Tapi mereka menunjukkan Granger yang akan diberikan kepada Mel QT. Kali ini akan ada pure marksman. Ini drafting Aero tadi ni. Memang terbalik tukar tangan. Tak ada Baksha je lah. Baksha yang telah pun masih dikekalkan oleh pasukan Aero itu sendiri. Kimi pun Esmeralda pun tak ada. Esmeralda dia orang yang ban sendiri. Jadi untuk pasukan Homeboys mereka boleh nak tutup hero dekat bahagian, sebabkan sisi ni pun boleh main dekat goal juga sebenarnya. Banyak benda yang boleh jadi untuk pasukan Aero Esport ni. Tapi untuk selamat pada saya tak ada masalah untuk Aero Esport bawakan hero marksman dekat bahagian goal. Mungkin hero seperti Harif untuk Kusir, antara hero keselesaan untuk Kusir juga. Sebabkan tadi pun kita tahu yang pasukan Aero Esport drafting mereka lebih memfokuskan kepada hero-hero keselesaan pemain. Harif baik lah untuk lawan dengan Granger akan digunakan. Kalau atau tak keluarkan dululah Harif. Kalau untuk pasukan Homeboys tidak mahu melihat sukaran bagi Granger itu sendiri, ataupun keluarkan ni Eritel. Tapi tak apa, kita nampak Eritel comfort pick untuk Kusei. Kalau mereka nak kelainan sedikit, Kusei mungkin boleh untuk ambil Moskov. Cuma itu memang jarang untuk kita lihat. Kali ini pengeluaran untuk pasukan Homeboys, Reza, Arif atau
Iritel. Sebab 3 hero je selalu, bukan nak kata tak boleh main hero lain, tapi antara hero-hero priority pick untuk Kusei biasa 3 hero ni lah. Tak Granger, Harif dengan Iritel. Jadi untuk pasukan Homeboys itu antara 3 pilihan yang baik kalau mereka nak tutup hero bagi Kusei. Namun begitu difokuskan kepada Grok dekat bahagian room pula sebaliknya. Tak nak bagi ruang yang selesa ataupun tak nak memberikan Zekif hero-hero yang selesa dekat bahagian room. Bukan cakap selesa. Tadi kita cakap bahawa dia punya capability Grok ni boleh untuk counter engage. Kalau Kalia masuk kena langgang dengan Tectonic Charge akan kena lempang sekalipun, delay masa tersebut akan memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk Aero membalas semula. Dari segi damage mereka dah ada dengan adanya Kimi. Jadi meletakkan pilihan yang terakhir untuk pasukan Aero kalau mereka nakkan elemen tersebut menggunakan hero seperti Gatot Kaca bagi keselamatan untuk backline terutamanya apabila Kalia ini melompat dan menjunam untuk menangkap pemain pasukan Aero. Okey, hero yang terakhir untuk pasukan Aero Esports, mereka nak tutup hero kat bahagian XP lagi, mungkin kepada Reza. Jadi mereka terus saja tutup hero Joy pula sebaliknya untuk Emal dekat bahagian jungle. Jadi untuk selamat pada saya pasukan Homeboys boleh je simpan hero jungle yang terakhir, terus saja ambil hero dekat bahagian XP terlebih dahulu untuk Reza. Okay, kita lihat sekarang ni kalau mereka dah keluar Joy, High loss dengan Alice. High loss? High loss untuk Reza. High loss untuk Reza Tegak tu belakang lah. Ramai laju ni. Tak boleh kalau high loss makanan untuk Cici tu juga. Unless mereka dah nak all out lah. Nak pakai Uranus Obvious. mereka sendiri main keluar lapu-lapu lah. Pelapu pun boleh kalau mereka nak damage. Cuma frontline tak berapa kebal ni. Sebab tu aku fikir macam hero macam tu. Lapu-lapu boleh je, tak ada masalah pun. Cuma hero yang tebal, Hilda yang telah pun diambil, hero tebal untuk larikan diri daripada Cici cukup mudah. Kalau Hilda ni pakai Concussive Blast, dia mudah untuk clear minion dan juga gerak terus, tak payah layan Cici ni sangat untuk berlawan satu dengan satu sebab damage awal daripada Cici ni cukup menyakitkan. 2 pick yang terakhir untuk pasukan Aero, sama ada Basha ni akan diletakkan di bahagian room ataupun akan diberikan kepada Hazel untuk dikemudikan sekali lagi. Pasukan Aero Esports, goal lane mereka pun masih belum kita lihat. Adakah hero selesa ingin dikeluarkan di sini seperti Iritel yang masih lagi terbuka, malah 1-1 pun masih lagi ada untuk diguna pakai. Okey, Harif yang dijangka, Harif terus saja diambil oleh pasukan Aero Esports. I lost. Diorang yang pakai I lost. Dia nak buat senjata makan tuan ke hero ni? Maksudnya senjata daripada Reza itu sendiri makan tuannya untuk pasukan Homeboys kerana Aero mendapatkan kemenangan. Relevannya di sini adalah untuk diving position. Tapi daya Zekif ni yang pakai ni high loss. Zekif pakai high loss. Zekif pakai high loss. Okey, hero yang terakhir, hero untuk Emal. Hero untuk Emal kalau ada ni Xbox je lah tiba. Kalau kita lihat untuk penggunaan assassin banyak yang terlalu ditutup, Sun Shin dan juga Lancelot masih lagi terbuka di sini. Tidak, mereka menggunakan perkataan yang berbeza. Seperti biasa, kali kedua kemunculan mereka untuk Emal digunakan dalam permainan kali ini. Menangkap backline itu siapa kita belum pasti. Cuma kedudukan pasukan Aero sekarang ni banyak mobility boleh untuk dikeluarkan bagi melarikan diri daripada Electro Final Blow. Jadi Emal kena berhati-hati, kena pilih momen yang baik untuk digunakan ultimate dia supaya 100% boleh untuk diberikan kepada pemain-pemain pasukan Aero ataupun diberikan kepada neutral objective. Target yang paling mudah adalah untuk dapatkan Kimi ataupun dapatkan Harif. Cuma soalannya, kena ingat Benedetta ni tak ada Petrify. Ini adalah Benedetta jungle, jadi lebih kepada sebagai finisher instead of sebagai initiator. Jadi kedua pasukan telah melengkapkan perlawanan yang pertama sedari pasukan daripada Aero Esports berjaya untuk berikan upset kepada pasukan Homeboys. Mampukah Homeboys berjaya untuk reset sekaligus menukar sedikit sebanyak peluang mereka untuk mara ke upper bracket? Sama kita akan terjawab apabila kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk memulakan pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua antara pasukan Aero Esports dan juga pasukan Homeboys. Masing-masing perlu untuk dapatkan kemenangan pada kali ini. Lebih kepada pasukan Aero Esports, mereka semestinya menginginkan kemenangan bersih berhadapan dengan pasukan Homeboys. Nampak ke tidak? Okey, untuk fasa permainan pasukan Aero Esports dan juga pasukan Homeboys semestinya memfokuskan terutamanya pasukan Homeboys. Mereka dekat bahagian tengah adanya Zusi daripada Izanami. Tak ada masalah untuk berikan serangan agresif kepada Kim juga. Tapi disebabkan oleh Kim menggunakan Kimi,
dia boleh memberikan poking damage agak tinggi juga. Tapi tengok macam mana Hazel terus saja memberikan bantuan mencari poking damage juga Izanami. Tapi pedih. Terpaksa menggunakan flicker dengan lebih awal. Tapi Emal dah sampai di tempat kejadian. Percubaan untuk mencari mangsa. Namun Kim sempat terjatuhkan terlebih dahulu. First blood untuk Daniel. Pertempuran masih lagi diteruskan oleh pasukan Homeboyz. Zakif dicari gugur. Dua pemain ditumbangkan. Memberikan 2 kill yang pertama untuk pasukan Homeboyz. Terlalu lama berada di bahagian depan Zakif. Dia mengetahui bahawa escape mechanism memang tak ada untuk Zakif. Dan kalau diberikan bantuan dengan sangat banyak damage daripada pasukan Homeboyz sebenarnya lebih tinggi. Dengan adanya Emal boleh untuk lincah bergerak. Kim sangat bergantung pada second skill bagi melompat dan juga mengelak daripada pergerakan Emal. Malah Emal tak bergantung pada skill. Dia boleh menggunakan passive attack daripada dia untuk melakukan dash. Itu yang perlu dilakukan sekarang ni untuk pasukan daripada Untitled pula Homeboyz. Mana? Title belakang ni ni Kimi ni. Oh, ya, nampak Kimi ni. Okay, sorry. Alright, betul pasukan Homeboyz sekarang ni mereka dapatkan early aggression dan mereka berjaya untuk convertkan dengan 2 kill yang cukup penting. Sekarang ni mereka cuba untuk berikan asakan, tidak boleh memberikan ruang kepada Hazel untuk sentiasa bergerak sebab mobility antara kunci kemenangan pada pasukan Aero. Sekarang diasak di bahagian bawah. Tarikan dengan penggunaan lantern flare yang akan digunakan oleh Izanami setelah tadi. Ramai pemain berada di bahagian bawah sekarang. Dekat bahagian bawah masing-masing mencuba untuk dapatkan mana-mana pemain juga. Tapi disebabkan oleh Turtle yang pertama berada bahagian bawah, rotasi daripada kedua pasukan sememangnya memfokuskan kepada Turtle buat kali ini. Tapi tengok macam mana asakan Izanami. Dijatuhkan oleh Hazel. Reza dicari tapi tengok macam mana asakan dilakukan dengan adanya Jeddah. Yep. Ada pos yang sedang berlaku, tuan-tuan dan puan, minta bersabar, bertenang. Tapi kita tengok Reza hampir tu mati. Cuma turn call yang telah digunakan memberikan damage yang agak besar. Menunggu skill pertama untuk habis cooldown sebelum dia dapat untuk meneruskan damage kepada Reza. Bila Reza tiada dalam permainan, Turtle itu sudah pun dikonquer terus oleh pasukan Aero Esports untuk dapatkan dan neutral objektif yang pertama. Apa yang berlaku pada waktu tadi itu, kita nampak macam mana area of effect daripada pasukan Aero Esports sangat membantu untuk memberikan damage secara perlahan-lahan tapi menyakitkan. Yang membuatkan pasukan Aero Esports dapat upper hand di situ. Satu lagi sebabnya adalah dari segi kolam hijau yang telah dipasang. Nyawa yang ditambah membuatkan sustainability daripada pasukan Aero itu lebih tinggi. Walaupun kita tahu bahawa Homeboyz mempunyai damage yang agak tinggi. Budak-budak bengkel. Okay. Sekarang ni kita tengah menunggu masa. Timer tu 1 minit. Tapi saya belum nampak Rezas ni yang mana, mungkin rendah sangat. So saya tak nampak tangan dia diangkat. Jadi saya sedang menunggu dia mengangkat tangan tersebut. Jadi kita akan tunggu seketika. Tapi sementara mereka nak menyelesaikan masalah teknikal. Saya baru cakap, dia macam dengar-dengar je bila saya kata ketinggian dia tak nak sampai tu. Tapi setakat ni apa yang kita boleh nampak, hanya Izanami yang terkorban dalam team fight sebelum kita pergi ke pos yang pertama untuk hari ini. Nampak seperti ada bibit-bibit perlawanan yang akan disambung. Nampak bukanlah masalah teknikal yang besar. Terpaksa kita menunggu lebih kurang 45 minit ke 36 minit. Tapi kita akan teruskan perlawanan untuk kita mengetahui apakah yang bakal berlaku. Overall daripada Celcom DG ni cukup menarik. Itu kan overall, tapi dia pakai fully jacket. Okey. Kat bahagian bawah Daniel dicari. Nyawa cukup rendah cuma untuk bertahan. Tapi mungkin akan hilang terus. Di tangan Hazel. Tapi smooth sebab ditumbang kali Emal. Emal bersyukur tapi cantik pada Emal. Double kill untuk Emal. Walaupun ditumbangkan juga akhirnya di bahagian bawah. Rencana Emal hanya dihentikan dengan pelanggaran roda impian daripada Hazel. Memberikan kill yang kedua. Tapi keadaan tadi tidak begitu pasti apa yang sedang berlaku apabila smooth sementara tadi dah mengorbankan Reza. Tidak, Reza berjaya untuk melarikan diri sebentar tadi. Disebabkan skill pertama yang tidak habis cooldown, malah untuk pasukan Homeboyz menghukum terlajak smooth berada di bahagian depan. Sebelum itu kita lihat Daniel dekat bahagian tengah. Ada Izanami juga beberapa kali mencari pemain daripada pasukan Aero Esports. Emal juga dah sampai di tempat kejadian. Percubaan untuk memancing pasukan Aero Esports masih lagi diteruskan. Tapi cukup apabila mereka lebih kepada ingin merentas saja dekat posisi dekat bahagian tengah. Tetapi untuk pasukan Homeboyz pada waktu yang sama, kedudukan mereka juga sangat-sangat dicabar. Terutamanya lepas menang, lepas kalah satu game tadi, akan menutup peluang mereka untuk masuk ke upper bracket. Jadi maksimum point mereka juga tidak mampu untuk mencapai mata yang telah dikutip oleh CG. 400 assist
secara keseluruhan. Dua musim daripada Zekif. Smooth kena asap pula seseorang kat bahagian bawah. Hilang terus dengan Izanami. Zekif mencuba mencari pemain kat bahagian belakang. Kim juga dah sampai bersama dengan Hazel. Daniel kat bahagian belakang mencuba untuk melakukan satu lompatan tapi digagalkan pula. Izanami sempat untuk digugurkan. Hazel masih lagi ingin masuk mencari posisi Daniel. Namun begitu berada dalam menara. Bukan rasa tangkapan yang mudah juga. Emal dah sampai mencuba mencari pemain daripada pasukan Hero Esports. Kim dikejar ke bahagian depan. Hampir untuk dijatuhkan namun begitu sebaliknya. Mereka cuba untuk menghalau saja pasukan Hero Esports daripada merapatkan kedudukan lagi. Itu ada advantage yang cukup baik daripada pasukan Homeboys sebentar tadi. Mereka berjaya untuk mengumpul minion. Mereka boleh dapatkan sekurang-kurangnya kesemua goal plating di bahagian bawah. Equity juga ditugaskan untuk melakukan cutting lane. 400 assist yang menjadi direkodkan oleh Zekif. Sama banyak dengan rekod assist buat Lionel Messi di pentas antarabangsa. Kau samakan Lionel Messi dengan Zekif. Mungkin dengan Ronaldo boleh. Dia nak hampir dapat 400 assist. Tapi Emal berjaya untuk dapatkan turtle yang kedua. Pasukan Homeboys semakin lama semakin berikan tekanan kepada pasukan Hero. Hero nampak seperti yang tak ada masalah untuk membiarkan Homeboys mendapatkan turtle as long as mereka berjaya untuk menang di bahagian Lord. Kita lihat sekarang bagaimana pasukan Homeboys untuk mahu memberikan tekanan di bahagian bawah. Seingin-inginnya mereka memberikan hukuman sekali lagi kepada Smooth yang telah pun mati sebanyak 2 kali untuk 5 minit yang pertama. Kena angkat, ada tsunami slam pula. Dia masuk pula, tambah 2 pemain lagi. Smooth cuba untuk bertahan tapi tidak ada suara bantuan mampu untuk diberikan. Sebaliknya membiarkan saja dirinya ditumbangkan. Tapi untuk pasukan Hero Esports apabila kehilangan seorang pemain di bahagian bawah, Kusei mendapat satu ruang yang cukup selesa. Dapatkan menara bahagian atas. Malah QT pula menunjukkan muka. Percubaan terbakar pada QT pada kali ini berjaya dilakukan oleh pasukan Hero Esports. Pancingan yang cantik datang daripada highway yang telah dilakukan oleh Zekif sebentar tadi. Hanya menunggu saja momen yang betul, rentak yang betul bagi dia membuka laluan bagi mendapatkan QT sebentar tadi. Tapi kali ini beberapa kali asakan dilakukan. Namun begitu untuk kedua pasukan cuba untuk kembali bertenang. Kim nampak beberapa kali serangan yang dilakukan cukup agresif. Percuma untuk dapatkan pemain daripada pasukan Homeboys. Kerap sebenarnya dipancing oleh Kim sendiri dekat bahagian hadapan. Ya, sekali di bahagian atas. Bagaimana Daniel cuba untuk mengintai peluang. Tapi kedudukan dia telah pun berjaya dikesan. Zekif setakat ini berjaya untuk gunakan halos dengan cukup baik. Walaupun 2 kematian, 4 assist rekodkan. Dia saja buka situ. Dia sebab Zekif tidak ada apa yang perlu dirugikan. Dalam 20 saat nanti mungkin dah balik dia punya betul untuk digunakan semula. Menunjukkan bahawa sebenarnya buff yang dapat daripada highway yang telah pun dipasang sebentar tadi akan mempercepatkan lagi kelajuan untuk mereka menangkap pemain pasukan Homeboys. Tapi dalam masa yang sama beberapa kali asakan dilakukan oleh pasukan Hero Esports ke atas pemain pasukan Homeboys. Daniel dicari. Namun begitu cukup apabila skill set berjaya untuk dibazirkan. Emal berjaya untuk memfokuskan kepada turtle yang terakhir untuk pasukan Homeboys. Apa lagi satu benda yang aku nampak tentang Glorious Pathway ni, sebenarnya dia boleh dijadikan sebagai pemancing spell dan juga skill blink. Bila kau dah tabrak masuk, automatik kalau kau nak laju kau akan gunakan blink skill. Betul. Jadi di situ dah boleh jadi satu pembelajaran yang lebih lama kalau kita nak trade dengan penggunaan Glorious Pathway bersama dengan penggunaan Flicker. Flicker lebih lama dari segi cooldown. Cuma dia nak kena tengok juga Glorious Pathway kalau dibuka semata-mata nak mancing, kalau tak ada follow up sebab dia keluar kat tepi Glorious Pathway pun dah tak ada masalah. Unless kalau diorang zoning kau memang nak pancing spell, dan kalau terpancing sebenarnya diorang boleh terus commit benda tersebut. Kena angkat pula tsunami slam daripada Daniel mencari bangsa, tapi Daniel pula digugurkan oleh Kim. Percubaan diteruskan oleh pasukan Homeboys mencari pemain kat bahagian belakang. Kim di-shutdownkan oleh QT. Kusei mencari posisi Izanami dekat bahagian belakang, tapi Kusei nampaknya akan disekat perjalanan. Kusei gugur, tindakan Reza. Masih lagi tersekat untuk Hazel, tak berjaya untuk berkesebaran bantuan. Zekif ditumbangkan begitu saja. 3 berbalas 1 di bahagian atas. Di sini bijak untuk pasukan Homeboys kerana mereka tidak masuk secara 100% kepada peperangan apabila dia baru berlaku. Malah mereka menunggu berada di mana Kim ini. Baru masuk bahagian belakang, mereka akan terus 3 orang pergi menuju kepada Kim, menyebabkan Kim tidak boleh untuk membantu dalam team fight. Secara tak langsung tak ada damage untuk pasukan Hero. Ya, sebenarnya tadi pancingan sebenarnya daripada pasukan Homeboys. Sebenarnya mereka yang memancing untuk Zekif menggunakan Glorious Pathway. Terus Emal datang daripada arah belakang, fokus kepada Kim, berjaya untuk memberikan kill demi kill. Sudah 2 kali kematian telah direkodkan oleh Kim. Kita nak masuk minit ke-9, kita hampir-hampir berjaya untuk masuk ke
pertengahan perlawanan. 9 kill telah pun dimiliki oleh pasukan Homeboys. Kali ini 2000 telah pun dipisahkan. Nampak lebih meyakinkan dari segi perbezaan gol berbanding dengan sebentar tadi, kurang pada 1000. Pasukan Homeboys tampak betul-betul bangkit selepas apa yang berlaku dekat pusingan yang pertama tadi. Pusingan yang kedua pada kali ini nampak macam pasukan Homeboys sehabis baik mereka untuk mengurangkan kesilapan supaya tidak memberikan sebarang kelebihan kepada pasukan Aero Esports. Namun begitu, masih lagi berada di minit ke-9. Ada lot yang pertama di bahagian bawah. Hazel mencuba untuk melakukan satu pelanggaran. Daniel mencuba mencari pemain dekat bahagian hadapan. Menarik sekali damage yang dikeluarkan. Tsunami Slam pada Daniel. Berjaya untuk melakukan tangkapan tapi damage tak cukup. Emma ditumbang oleh Kusei. Reza pun dicari di sisi kiri. Namun begitu untuk pasukan Homeboys, cukup apabila Emal digugurkan. Kali ini peluang yang agak baik untuk pasukan Aero Esports nak dapatkan lot yang pertama untuk pasukan mereka. Pembelajaran berlaku di situ. Bayangkan kalau tadi Emal ada Petrify. Tak boleh. Sebenarnya dia kat sini, kalau Emal gunakan Denita Jungle, dia kena tahu bahawa orang kena swap dia makan dulu. Ya, dia bukan initiator, dia adalah finisher. Agak bahaya. Daniel dijatuhkan oleh Kim begitu saja. Percuma pada Kusei mencari Reza pula masih lagi diteruskan oleh pasukan Aero Esports. Lord masih lagi cuba untuk didapatkan oleh pasukan Aero Esports walaupun ada gangguan daripada pasukan Homeboys. Hazel dapatkan untuk pasukan Aero Esports. Reza masuk ke depan terus. Hazel dijatuhkan oleh Malcuti. Tapi cukup apabila Lord berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Aero Esports. Pasukan Homeboys mencuba untuk memberikan serangan seterusnya. Emal dekat bahagian hadapan memancing pasukan Aero Esports. Tapi cukup apabila menara di bahagian tengah ini berjaya untuk dipecahkan oleh mereka. So, sekali lagi kita melihat Daniel effect, tidak ada satu gerakan yang drastik dapat untuk kita nampak. Bila masuk saja mati sebentar tadi. Satu lagi bila masuk untuk menggunakan apa ni? Dragon Tail dia apa nama? Tsunami Slam. Tsunami Slam yang telah pun menangkap Hazel untuk apa? Lebih kepada kecemasan saja menggunakan blink skill bagi melarikan diri. Tetapi perkara tersebut dah pun jadi satu pembaziran yang sangat besar untuk Emal bawa keluar satu Electro Panel Blue pun tak terkena kepada target yang diinginkan. Malah mereka hilang lot juga. Di bahagian bawah ada lagi minion. Smooth cubaan untuk mencuri purple buff milik pasukan Homeboys, dan minion di bahagian bawah telah pun meletakkan damage kepada turret yang kedua, akan menjatuhkan satu lagi turret milik pasukan Homeboys. Sekarang Homeboys kena berhati-hati. Setiap kali ada ni Glorious Puffy, mereka tak boleh termakan dengan umpan tersebut. Sementara Aero pula akan gunakan Zeki punya first skill untuk pastikan nak berhentikan Emal je. Cocokan BCG. Padahal kan dekat Aero tak ada satu pun hard CC tau. Kecuali daripada ketuk skiff tu lah, ataupun sekejap dengan ni pelanggaran Hazel. Dan pelanggaran Hazel. Dan juga Detection Pulse. Sekejap sangat, bukan hard CC yang betul-betul boleh pegang Emal duduk satu tempat dengan lama. Tetapi bukan masalah untuk pasukan Aero. Ternyata kesulitan dihadapi apabila sinergi tidak terlalu jelas untuk pasukan Homeboys dalam game kali ini, terutamanya untuk Daniel. Menangkap siapa pun tidak pasti. Sebab kita kena tengok juga daripada segi spell untuk pasukan Aero. Dua tunjang utama untuk pasukan Aero menggunakan Purify. Jadi keadaan masih lagi tak jelas untuk Daniel menangkap sesiapa saja disebabkan oleh spell Purify itu sendiri. Siapa yang nak pergi pancing? Mungkin tugas itu jatuh kepada Izanami, tetapi Izanami tidak berjaya untuk melakukan perkara tersebut. Agak susah juga untuk Izanami sebabkan kita tengok dekat bahagian tengah, Kim berjaya untuk memberikan poking damage yang cukup-cukup tinggi kepada pasukan Homeboys. Jadi kalau contoh pasukan Homeboys, mereka cuba untuk berikan serangan dekat bahagian hadapan walaupun adanya Izanami yang boleh menggunakan Lantern Flare pada bila-bila masa saja ke atas pemain pasukan Aero Esports. Tapi itu tidak mencukupi sebabkan damage pada Kim yang lagi sakit berbanding dengan angkatan daripada Izanami. Tengok macam mana damage pada Kusei pula. Mencuba untuk dapatkan Izanami. Daniel satu tempatan Tsunami Slam mungkin akan berlaku, tapi tengok macam mana satu angkatan berjaya dilakukan ke atas Hazel, tapi dia macam dikeluarkan oleh pasukan Homeboys cukup besar. Tapi dia sebab ditumbang oleh Kim terlebih dahulu. Percuma untuk mencari masuk ke depan, masih lagi teruskan. Kim digugurkan. Satu membalas satu, tapi Hazel nyawa cukup rendah, cuba untuk bertahan, terpaksa melarikan diri juga. Pasukan Homeboys kehilangan seorang pemain. Pasukan Aero Esports juga sama. Satu membalas satu sekarang ni. Ya, tapi lebih bernasib baik kepada pasukan Homeboys kerana yang percaya itu dijatuhkan adalah Daniel. Setara mereka berjaya untuk dapatkan Kim, di mana itulah antara tunjang utama playmaker untuk pasukan Aero. Lagi-lagi dengan datanya lot yang sama muncul di bahagian bawah. Mereka sedar kalau mereka berjaya dapatkan lot ni sekurang-kurangnya 2 inner turret di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah mampu untuk dikucak-kacikkan. Skip. Cuba untuk masuk. Emma dekat bahagian belakang. Cuba untuk dicari. Tapi sebaliknya Izanami yang difokuskan terlebih dahulu. Izanami tumbang boleh dengan Hazel. Tapi dia dekat bahagian depan masih lagi mencuba. Kusir ditumbang kali Emma. Emma lagi ditumbang V1 dengan Sampat juga. Tapi untuk pasukan Homeboys mereka masih lagi meneruskan permainan. Zakif dicari. Dia dekat bahagian depan. Mendadak sekali dia mesti dikeluarkan. Tapi Zakif gol di tengah Emma. Meninggalkan Kim dan juga Hazel saja sekarang ini untuk pasukan Aero Esports.
Pasukan Homeboyz ada peluang yang cukup besar untuk dapatkan lot pada kali ini. Lot yang kedua dalam permainan. Keadaan tidak betul berjaya untuk Smooth yang cuba mendapatkan QT disebabkan Rizka Piasa mudah untuk dikesan, dan juga pasukan Homeboyz dengan 4 orang yang masih lagi hidup. Mereka akan mendapatkan lot dengan sangat sempurna. Dia ada 3 team fight yang berbeza seperti tadi hasilnya. 1 dekat bahagian atas, 2 dekat bahagian lot yang tidak dimenangi satu pun oleh pasukan Aero. Malah untuk Aero mereka larikan diri daripada team fight disebabkan kekalahan tersebut, meninggalkan Hazel dan juga Kim seorang diri. Akan memberikan apa lagi untuk pasukan mereka dapatkan lot. Memang tak boleh lah kalau dah kalah dari segi jumlah. Tak boleh. Satu lagi apabila tadi mereka dah tak ada ketiadaan Kim untuk mendapatkan lot, dan kita kena tengok juga item apa yang telah disiapkan oleh Kim. Adakah dia dah cuba untuk dapatkan Sky Piercer? Pernah aku rasakan dia sangat penting untuk dapatkan Sky Piercer. Dia dah dapatkan Sky Piercer, tapi sebab dia dah mati sebanyak 3 kali, kemungkinan stack dia dalam 19 ataupun mungkin 7. Sekarang apa yang kita dapat saksikan, lot telah memberikan satu hentakan di bahagian atas pasukan daripada Aero. Inhibitor turret dekat bahagian atas cuba untuk diberikan fokus terlebih dahulu oleh pasukan Homeboyz, tapi pecah juga akhirnya. Aero Esports habis baik mereka untuk melakukan pertahanan, tapi tengok macam mana untuk pasukan Homeboyz pula sebaliknya. Kali ini mereka berjaya untuk dapatkan satu inhibitor turret saja. Aero Esports sebaliknya masih lagi berjaya untuk melakukan pertahanan dengan habis baik. Dan kali ini pertahanan berjaya dilakukan, cuma terpaksa untuk memberikan satu inhibitor turret kepada pasukan Homeboyz, di mana mereka dapatkan sebelum 5,000 gold lead yang boleh untuk dimanfaatkan sebagai bekalan untuk mendapatkan mata yang boleh dimenangi pada perlawanan kali ini. Untuk pasukan Aero, yang mana kedudukan mereka sebenarnya okey kalau mereka nak berada dalam mod bertahan. Mereka masih lagi ada capability untuk membersihkan minion dengan cepat menggunakan Kim, dan juga satu team fight yang berjaya untuk dilaksanakan sebenarnya masih boleh untuk dimanfaatkan sebagai mata kemenangan bersih untuk pasukan Aero itu sendiri. Sekiranya ada satu momen yang berharga boleh untuk dilakukan. Bermula daripada siapa itu bergantung, mungkin daripada Hazel dengan pelanggaran roda, tapi Emal menjadi kunci yang perlu untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Sementara ahli pasukan yang lain boleh untuk disuli dengan kemudiannya dengan melihat kedudukan lot yang sekarang ini berbaki 50 saat saja untuk timbul. Ya, Aero tak boleh sesuka hati menggunakan Glorious Pathway selagi tak nampak Emal. Emal pula kena tunggu waktu pada sesuai. Dapat je pancing Glorious Pathway, cari terus Kim. Kim masih lagi terpaksa menggunakan Purify. Okay, dah cuba dapatkan Reza. Reza dah gunakan flicker sekarang. Bersama dengan ketengkol Reza. Pedih betul Smooth. Hampir untuk dapatkan Reza. Kali ni position daripada pasukan Homeboyz juga mainkan peranan yang cukup penting ni. Mereka tak boleh tunjukkan muka sewenang-wenangnya dekat hadapan pasukan Aero Esports. Walaupun pasukan Aero Esports kehilangan satu inhibitor dekat bahagian atas, tapi damage output daripada pasukan Aero Esports masih lagi boleh dikatakan seimbang dengan pasukan Homeboyz. Pasukan Aero kena bersedia sekarang dengan arti yang mereka ada, menunggu pasukan Homeboyz untuk bertempur di bahagian lot. Cuma tugas berat sikit untuk pasukan Aero, mereka kena menang dari segi lane dulu, bersihkan minion di bahagian atas. Baiknya untuk pasukan Aero kerana mereka dah selesaikan perkara itu awal. Jadi untuk Smooth boleh terus menyusuli ahli pasukan yang lain masuk ke dalam kawasan lot. Tidak perlu risaukan untuk wave minion yang berada di kawasan Homeboyz. Apa tu? Agak berbahaya untuk posisi sekarang ni. Lot yang ketiga dalam permainan, minit yang ke-17. Tapi tengok macam mana posisi Zekif. Masih lagi mencuba untuk lakukan zoning ke atas pemain pasukan Homeboyz. Tapi dalam masa yang sama, pasukan Homeboyz mereka cuba untuk mencari posisi yang sesuai supaya mampu untuk memberikan damage yang tinggi juga kepada pasukan Aero Esports. Emal mula untuk melakukan tarikan bersama dengan Smooth ke arah lot yang ketiga ini. Tapi nampak macam tak ada apa sangat, lebih kepada nak tunggu siapa yang akan termakan umpanan. Ya, itu yang cuba dilakukan sekarang. Mereka cuba untuk dapatkan Daniel. Emal juga berada berdekatan. Emal kena berhati-hati kalau dia terkena satu saja ketukan daripada Zekif. Akan ada peluang yang baik. Daniel cuba untuk memberikan sedikit tumpuan daripada arah yang berlainan. Zanami tengok macam dekat belakang tadi dia ada conceal pula, tapi Kusei dapatkan Emal hampir. Tapi dalam masa yang sama Reza diasak, Reza dicari, Reza cuba berdekat tapi dikejar pula sebaliknya. Berbeza, tapi terpaksa menjauhkan sedikit kedudukan yang ada. Zekif dicari pula oleh Black QT. Daniel dah sampai bersama-sama dengan Izanami. Percubaan masih lagi diteruskan oleh kedua pasukan, tapi lebih kepada
keadaan kembali tenang, tapi tak tenang sangat ni. Angkatan tsunami slam daripada Daniel mencari seorang pemain daripada pasukan Hero Esports. Zakif hampir untuk digugurkan, namun begitu Emal sebalik menerima damage agak besar dari pasukan Hero Esports. Jadi dekat bahagian apa masih lagi berada sekali damage yang dikeluarkan oleh pasukan Hero Esports. Immortality tak pun dipecahkan, Reza cuba untuk bertahan, tapi Daniel ditumbangkan. Reza dicari, Reza juga dah tak ada gugur. Double kill untuk Kim. Hazel dicari pula oleh MQT buat kali ini, cuba untuk bertahan di bahagian hadapan, tapi Izanami pula sebaliknya dicari oleh Kusei, tapi pedihkan oleh Kusei. Agak bahaya untuk pasukan Homeboys. Mereka hanya tinggal 3 orang pemain saja sekarang ini. Ruang yang luas untuk pasukan Hero Esports dapatkan lot yang ketiga. Betul, ada peluang lagi untuk pasukan Hero. Sebenarnya konsistensi yang mereka tunjukkan cukup baik, cukup berharga untuk mereka menang daripada tempat tersebut, dan Melkuti telah menunjukkan dirinya. Di sini habis pula roda daripada Hazel tu. Tak ada lompat dan terbang dah pergi kat Melkuti dah. Skip terus pergi ke depan. Skip ke belakang, Emal mencuba, tapi dalam masa sama Izanami cuba untuk menarik perhatian dekat bahagian belakang. Lot dah di reset semula. Tapi pasukan Hero Esports mereka ada ruang yang cukup selesa ni, sebab Hazel gunakan Baksha dekat bahagian depan dan tak ada damage pun tak ada isu sangat. Tapi dekat bahagian belakang Emal kena ikat. Oi, nasib baik Emal untuk menjarakkan kedudukan, tapi untuk pasukan Hero Esports ada peluang yang besar juga untuk mereka fokus kepada lot ini. Emal menjadikan peluang, tapi lot didapat oleh Emal. Zakif dijatuhkan oleh MQT. Dia ada semua untuk digugurkan 2-1. Reza dah tak ada, double kill untuk game. Emal di-shutdown oleh Smooth, bercuba untuk mencari bangsa di bahagian hadapan oleh pasukan Hero Esports cukup agresif. Mereka bergerak dengan sangat-sangat agresif walaupun lot berjaya untuk dikunci oleh pasukan Homeboys tadi. Mahal gerakan dari Emal. Dia bukan masuk sembrono, tuan-tuan dan puan-puan. Dia masuk pada timing yang tepat apabila Elektro pada belum digandengkan bersama dengan Revolution. Ini baru jungler yang sebenar. Melihatkan pada kombinasi dengan timing yang berjaya untuk dilakukan bagi merentap nyawa lot tersebut ke pihak pasukan Homeboys, walaupun mereka tidak mengawal kawasan lot tersebut. Sekarang pasukan daripada Hero akan menggunakan kelebihan damage yang besar untuk memastikan lot ini tidak mampu untuk pergi dengan lebih jauh. Pasukan Homeboys advantage yang sangat tinggi sekali lagi kerana next lot akan berada di bahagian bawah. Kalau mereka kawal minion dengan baik di bahagian atas, Hero akan menghadapi masalah yang sukar. Nak tak nak mereka kena pecahkan turret dekat bahagian inner tu. Tapi sekarang ni apa yang kita boleh dapat saksikan, Melkuti 400 kill dah dimiliki, 4 kill setakat ini untuk game yang telah pun masuki minit yang ke-21. Pejam celik dah minit yang ke-21 ni. 1 minit lawanan ini berlangsung. Betapa susahnya untuk pasukan Homeboys menang. Daripada segi damage mereka pun dah banyak, tapi tak dapat nak tumbangkan pemain pasukan Hero itu sendiri. Dengan damage taker ranking, ya, 2 berada di teratas adalah pasukan Hero itu sendiri, Hazel dan juga Zakif. Penyembuhan itu boleh untuk diteruskan dengan adanya Revitalize dan juga Glorious Pathway yang dapat untuk digunakan oleh Zakif itu sendiri, menambah sustainability yang ada. Tambahan pula saya perlu puji positioning daripada Kim dan juga Kusei cukup sempurna untuk mereka memberikan damage secara berkesan. Tapi Smooth, legend kita, iaitu 1,800 total assist berjaya dikecapi di dalam perlawanan kali ini. Okey, sedikit info. Apa yang kita boleh katakan, pasukan Homeboys selepas mereka tewas di pusingan yang pertama tadi, mereka dah tak boleh pergi ke upper bracket. Manakan maximum point yang boleh dapatkan adalah 17. Okey, masih lagi nak diteruskan lagi. Izanami cuba untuk mengeluarkan sekali damage yang ada. Melkuti dah sampai. Angkatan tsunami slam daripada Daniel. Dapatkan seorang pemain daripada pasukan Hero Esports, tapi nampaknya tak cukup damage yang dikeluarkan. Pasukan Hero Esports masih lagi mampu untuk berada sekali damage yang dikeluarkan oleh pasukan Homeboys. Emal dekat bahagian depan masih lagi berjaya untuk menjaga kedudukan daripada pasukan Hero Esports, tapi Daniel dia punya immortality dah tak ada. Hazel dijaga oleh Melkuti dekat bahagian belakang, tapi Smooth damage cukup besar. Emal nasib bahaya ada Winter Crown, tapi tengok macam mana Reza masih lagi cuba untuk masuk ke bahagian depan. Immortality dah tak ada, masih lagi cuba untuk berada sekali damage yang dikeluarkan, tapi Reza kembali begitu saja. Tapi pasukan Hero Esports, mereka masih lagi ada 4 orang pemain ni sebenarnya. Ada ruang yang lebih selesa untuk mereka. Tapi dalam masa yang sama, percubaan daripada Daniel untuk melengahkan perhatian Smooth sebenarnya untuk melakukan pertahanan dengan habis baik untuk pasukan Hero Esports. Emal, percubaan lagi dan lagi diteruskan memancing pemain daripada pasukan Hero Esports. Tapi dalam masa yang sama, untuk pasukan Homeboys, kehilangan Reza mungkin akan satu perkara yang sukar juga untuk mereka melakukan zoning. Tapi Hazel
Daripada pasukan Aero Esports tak ada dalam permainan. Jadi mungkin tidak ada sebarang pergerakan untuk dapatkan lot pada kali ni. Tidak. Dah, tidak lah. Kati lah. Saya apa je lah. yang ini bukan map Flying Clouds. Aida tahu dah. Lot dah muncul di bahagian bawah pasukan daripada Homeboys tak nak ambil risiko. Hazel akan hidup sekarang. Ui, banyak tadi teamfight setelah tadi. Sukar untuk mencari siapakah yang memenang dari segi teamfight tersebut. Kusir akan berikan ke semua resources ataupun akan diberikan kepada Kim. Oh, diberikan kepada Kusir sekarang yang mengambilkan buff tersebut. Dari Hyper, Kusir. Damage dia sangat diperlukan bagi mencairkan nyawa daripada pasukan Homeboys, terutamanya targeting daripada Kusir cukup cantik apabila dalam ramai-ramai tersebut dia target kepada Melcuti. Melcuti tak dapat keselesaan bagi dia melakukan pergerakan untuk berikan damage. Tapi sebelum itu kita lihat Smooth pergerakan dia bagi Kak Emal. Cantik Emal, salah bagaimana? Alamak, dekat bahagian belakang pula tu tersekat dekat dalam dinding yang ada. Daniel cuba masuk mencari mangsa daripada pasukan Aero Esports pula buat kali ni. Tapi percubaan masih lagi diteruskan oleh pasukan Aero Esports. Buat keadaannya ada. Tapi Daniel mencari Hazel. Reza yang sekarang dah terpaksa mengundurkan diri pula sebaliknya. Pasukan Aero Esports ada orang yang cukup besar untuk mereka nak fokus kepada Lord pada kali ini. Tetapi untuk pasukan Homeboys pula sebaliknya mereka terpaksa menjarakkan kedudukan daripada Lord pada kali ini untuk didapatkan. Aku nak bagi MVP kat Smooth, aku tak kira. Smooth dia punya zoning dia, ya Allah. Emal diikatnya. Damage dia bagi Emal. Sekali lagi, diikat sekali lagi dengan ketengkol. Targeting Smooth ni lebih daripada ESP biasa. Kalau Aero Esports menanglah game ni. Ya. Kita lihat sekarang ni siapakah yang dapat berjaya untuk memenangi lot yang mungkin bakal menjadi lot yang terakhir. Ada gerakan yang baik yang cuba dilakukan oleh pasukan Aero dan juga Homeboys. Tapi Hazel berjaya untuk menguncikan lot yang ketiga ini untuk pasukan Aero. Zakir ditembakkan oleh Melcuti. Bercuba untuk masuk ke bahagian hadapan tapi tak mencari Daniel menimbul cukup besar pada pasukan Aero Esports. Daniel ditembakkan oleh Kim. 4 pemain masih lagi ada untuk pasukan Aero Esports. Begitu juga dengan pasukan Homeboys. Namun begitu untuk pasukan Aero Esports, mereka adanya lot. Adanya ruang untuk mereka mencari cara bagaimana nak berikan serangan lagi kepada pasukan Homeboys. Namun begitu, dalam masa yang sama pasukan Aero Esports terpaksa menjaga wave mereka yang berada di bahagian atas. Smart. Saya boleh cakap memang smart. Bukan draft tapi peperangan yang dilakukan oleh pasukan Aero. Mereka tahu bila mereka nak undur, bila mereka nak masuk. Dan terutamanya untuk Kusir, survivability dia sangat tinggi walaupun ada banyak damage dapat dikeluarkan oleh pasukan Homeboys. Okay, Hazel. Wey. Kusir punya damage besar sangat tu. Emal cuba untuk bertahan tapi tengok macam mana damage pada Kusir yang agak besar. Pasukan Homeboys terpaksa menerima damage agak besar daripada pasukan Aero Esports sekarang ini. Ini bila tarik ke bahagian tengah, cuba untuk dipecahkan terlebih dahulu oleh pasukan Aero Esports. Walaupun Lord berjaya untuk dijatuhkan oleh pasukan Homeboys, tapi Emal betul-betul damage agak besar daripada Kim. Tapi tengok dari Kristen cuba dia memberikan fokus. Pasukan Homeboys agak susah untuk melakukan pertahanan sekali ini. Tapi Kim berjaya untuk memberikan fokus kemenangan bersih untuk pasukan Aero Esports. Aero Esports akan terus terbang tinggi untuk mengukuhkan kedudukan mereka, untuk menggapai bintang di langit bagi mencapai kemenangan yang memastikan mereka untuk masuk ke pusingan playoff. Itu yang kita dah dapat saksikan, kemenangan bersih 2 berbalas kosong, 3 mata penuh untuk pasukan Aero Esports untuk mencerahkan lagi peluang mereka bermain di peringkat playoff nanti. Aero terbang, Homeboys patah sayap. HP patah sayap. Yang patah sayap Raja Wali, namun bertungkat datang jua kembali di playoff lah. Sebab Homeboys secara official akan menamatkan perjalanan mereka di regular season dan akan meneruskan permainan dan perjalanan mereka di playoff nanti setelah keputusan kita bagaimana untuk minggu kali ini. Macam mana kedudukan Homeboys kita akan lihat. Dia akan bermain dekat lower bracket. Dia takkan dapat masuk pergi ke upper bracket. Ya. Jadi ini bermaksud slot upper bracket confirm milik CG dan juga milik XRG. Minta maaf budak-budak bengkel. Kita kalah untuk hari ini tapi tak semestinya kalah untuk esok hari. Ya. Terus fight untuk keadaan pasukan yang kita dapat lihat. Namun kita akan bersama dengan Rose untuk loser interview. Yep. Di atas pentas. Silakan Rose dan juga pasukan Homeboys.